Misi mencari pocong esot. Encik. Encik. Oh, Kenapa lari? takut. Dia beriman. Jauh. Mari kita temu Rama. Mari kita temu Rama pocong esot. Nah, pocong esot. Nama pocong esot sebelum ni siapa? Nama saya sebelum ni Fatimah. Ya ke? Lepas tu saya jadi ngesot ni. Kucing manis. Kucing manis. Lambut. Lambut. Saya macam mana boleh basahnya? Dia boleh basah tu. Apa masalah bokeh kat sana tu? Ya ke? Baru. Yalah, dah basah. Ni nampak tak? Oh, tak boleh. Bagaimanakah cara cuci muka yang sebenarnya? Mula-mula. Macam mana? Kita tanya pada yang pakar. Okey, tanya pada pakar. Macam mana cara... Wah, kenapa tu? Jatuh. Oh, nampaknya ada orang jatuh kat situ. Oh, aduh. Jatuh. Aduh. Mi, macam mana cara basuh muka yang sebenar? Cuci muka. Cuci muka. Oh, itu macam ke? Oh, macam tu. Apa dia? Macam mana? Tunjuklah. Oh, itu macam. Okey, demo. Demo apa tu? Maksud cuci muka. Wanita super mula. Nak tengok kera. Tu. Dia kera duduk sesuk. Oh. Nampaknya ada orang hilang kat situ. Lagu air. Ikan uyung. Uyung. Dahsyat gila. Main dia kita. Abang Kital. Dia tak layan kita lah. Uyuh. Oh, tu nampaknya Rangers injured akibat loncat terlalu efektif. Dan tu setting telinga. Tu mesti air masuk telinga macam aku dah. Dah nak tengok awak lompat. Uyuh. Hebat. Lompat lagi. Jawab mata saya dulu. Kata-kata terakhir sebelum balik. Tengok ni. Syok. Best. Jumper kat atas tadi. Yeah. Okay. Check it out dari Snapchat.